Madu bukan sembarang madu. Madu berasal daripada Taif. Sekarang kita berada di salah satu kawasan iaitu Old Town, kawasan lama Taif, yang mana tempat ini ada menjual beberapa perkara lah berkaitan dengan madu. Madu bukan sembarang madu. Madu berasal daripada Taif. Madu ni merupakan salah satu syifa ataupun kesembuhan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, yang bermaksud daripada perut lebah itu keluar minuman yang pelbagai warnanya, di dalamnya terdapat penyembuh bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mahu berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT dah sebut dah, di dalam perut lebah itu, mana dalam perut lebah itu madu sebagai satu syifa, sebagai satu ubat. Nak ceritanya bahawa Islam itu dah turunkan dah beritahu dah, antara ikhtiar yang penyembuhan yang terbaik adalah dengan menggunakan madu. Nabi SAW pun menjadikan madu ini sebagai amalan harian. Yang mana dalam riwayat hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW diriwayatkan bahawa Nabi SAW amat suka meminum madu sebagai amalan minuman harian. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita minum madu, kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita, insya-Allah madu itu sebagai penyembuh. Amalkan madu ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita hidup sehat walafiat, insya-Allah.